Jadi dia pun minum, dia pun tuang kat Zahid, Datuk Seri nak kopi? Korang yang bodoh semua tau. Bila dia dah jadi calon tu, dia dah tahu dia menang, dia tak peduli dah kat korang semua ni. Nah, aku nak kumpul lagi banyak harta supaya penggal sekali lagi, aku boleh tabur duit lagi supaya aku boleh jadi calon sekali lagi. Tadi saya tengok ceramah finale, grand finale PH yang dibuat di Senggarang lah. Bukanlah sebab rindu. Tapi saya kadang-kadang tengok tu, satu saya nak tengok penonton banyak mana ya. Secondly, yang keduanya itu untuk melihat betapa jauhnya lah zaman saya dengan Nick berkempen untuk dapatkan undi membantu PH dahulu dengan zaman sekarang. Sebab sepanjang kami berceramah dululah 20 tahun berkempen untuk PH lah. Seingat saya tak pernah ada sepentas dengan artis yang menyanyi untuk bagi hiburan. Tak pernah. Kalau ada 10 orang lah. Kalau ada 100 lah. Tapi kita tak pernah menggunakan orang lain, apatah lagi artis, untuk menarik orang datang tau. Sampai bawa artis. Jadi sebab itu terima kasih kepada semua yang hadir malam ini, yang banyak duduk jauh-jauh di belakang, kerana saudara-saudari, walaupun kami tak ada artis, datang juga. Kalau nak hiburan boleh, saya nyanyi sikit lagi. Tapi saya takut kalau saya nyanyi hilang undi semua. Baik. Saya dan Nick habiskan 2 minggu ini berjumpa dengan seberapa ramai pengundi dan orang biasa. Sepanjang saya dalam politik, lebih kurang 20 tahun lebih ni kan, saya tak pernah melalui pengalaman yang kami lalui dalam 2 minggu ini. Sebab kami dulu, maksudnya ada jawatan besar dalam parti, dalam kerajaan. Sebelum pun kami jadi menteri, kami ada jawatan yang besar dalam PH dan juga dalam PKR. Jadi setiap kali kempen pilihan raya itu, saya selalunya dibawa untuk pergi ke majlis sana, kemudian naik pentas berceramah sajalah. Kira untuk bertemu dengan rakyat biasa ni bukan level kami lah kononnya. Yang itu biar juru kempen dan juga orang parti yang pergi jumpa dengan rakyat. Jadi pengalaman 2 minggu bersalam dengan seberapa ramai orang ni adalah pengalaman yang benar-benar menginsafkan. It's an extremely humbling experience. Tapi yang baiknya juga, kami ni produk baru tau. Maksudnya baru 50 hari. Kami pun masih lagi mencari-cari bagaimana cara yang baik untuk kita meyakinkan rakyat. Jadi bila kita jumpa orang yang makciknya, yang adiknya, yang uncle-nya, semualah, ia membenarkan kami, membolehkan kami untuk mendapat maklum balas tu direct daripada pengundi-pengundi. Jadi maklum balas tu selalunya tak jauh beza lah daripada seorang ke satu seorang. Kalau yang sokong tu memang sokong lah, dia akan cakap sokong kan. Tadi kadang-kadang yang sokong tu yang parti lawan pun sokong. Kalau tak percaya kat saya, tadi saya tengah pergi dekat Felda Cahaya Baru, betul tak? Saya naik motor lah, bukan saya bawa lah, saya membonceng lah. Saya tak kerti naik motor, jadi saya kena membonceng. Dia kata, abang tu kata nak bawa ke satu warung yang ramai orang. Aku dah kata, ni 10.30 ni dah agak lewat ni, ada orang ke pergi breakfast kat kampung-kampung ni? Nak sampai sikit tu, kereta berderet-deret tu. Oh, dia excited lah sambil naik motor. Tengok ni ramai orang. Saya dah kata dah, ini bukan orang kampung sini ni tau. Ini orang datang kempen ni, orang luar. Orang kampung mana ada pergi warung naik kereta. Mesti naik motornya. Sampai-sampai je, merah semua tau. Aku dah cakap, Allah, ini semua pakatan. Tak apalah, lebih semua okey. Ambil gambar, semua bagus kan. Lepas tu ambil gambar semua tu. Kita biasalah orang-orang yang juru kempen dengan kita yang bersama ni.
Dia akan kata, okey, calon nombor 3, calon nombor 3. Saya tengok yang pakai baju merah ni, dia lagi bersungguh-sungguh. Calon nombor 3, calon nombor 3. Maksudnya, walaupun dia pakai baju merah, insya-Allah dia dalam kuning, kau tak? Jadi kami jumpa ada yang betul-betul terus bagi zahirkan yang kami akan undi bersama. Kami akan undi bersama. Adalah juga yang macam Nick kata, yang dia kalau tengah makan tu kan, dia tahu kita datang, kalau boleh muka dia tu dia nak letak dalam mangkuk terus. Sebab tak nak tengok kan. Faham-faham maksudnya dia, saya takkan undi bersama lah. Tapi generally, secara umumnya, macam Nick kata tadi, sambutan yang ada tu baik. Sama ada dia akan undi ke tidak tu wallahualam, kita tak tahu. Tapi berkempen kali ini, saya, Nick dengan kawan-kawan yang lain, sebenarnya lebih mudah berbanding dengan masa kami PH dahululah. Jadi bila dia rapat dan dia menerima, dia akan selalunya tanya soalan-soalan yang sama tau. Satu soalan yang selalu kami nak kena terangkan ialah, kenapa ada pula parti kancil ni? Kan dah ada banyak parti. Jadi bila saya terang, selalunya saya tanyalah, ialah kita perlu bagi pilihan kepada rakyat kan. Jadi yang ini biasalah proses dia. Kita nak pastikan rakyat itu bila dia pilih, kalaupun kami tak jadi kerajaan buat masa sekarang, sebagai pembangkang yang baik, menang kalah kami tetap membangkang tau. Ni muka membangkang daripada umur 18 tahun tau. Jadi menang kalah kami tetap membangkang. Tapi bila ada pembangkang, paling kurang dia akan bagi suara kepada isu-isu rakyat. Sebab orang politik ni, parti-parti besar ni, masa nak pilihan raya dia datang betul-betul. Lepas tu dia dah jadi adun, dah jadi esko, dia dah jadi MB, dia dah jadi menteri. Nak jumpa dia setahun sekali pun payah. Dia betul. Lepas dia cakap tu, selalunya lah yang pengundi-pengundi ni, dia akan mula cerita pasal keluhan dia. Kalau yang berniaga duduk cerita pasal, satu yang saya jumpa kat Setulang, ada pakcik. Rupanya dia pernah jumpa saya 10 tahun lepas masa ceramah dekat Kepala Batas rasanya. Dia cerita saya sekarang, dia ada gerai lah kan. Dia berniaga, dia kata, sekarang ni YB, bukan sebenarnya soal subsidi kerajaan bagi ni. Saya kalau nak jual mahal, kesian kat orang. Jadi akhirnya kami peniaga yang kecil-kecil ni, kami yang kena subsidikan orang yang beli ni. Sebab kalau jual nasi lemak RM2 sebungkus masih ada, memang takkan buat untung. Jadi kita dengar semua ni kan. Cerita jalannya lah, cerita rumahnya lah, cerita tanah tak dapat hak milik, cerita tanah dekat Felda Cahaya Baru dah 30 tahun lebih tak selesai. Segala kita dengar ni, selalunya saya cucuk lah. Saya kata, itulah. Tak pergi jumpa adun ke? Tak pergi jumpa dengan MB ke? Tak pergi jumpa dengan wakil rakyat ke? Dan saya rasa hampir 100% jawapannya itulah YB. Saya pernah undi parti A tahun 2018. Saya pernah undi parti B 2022. Undi tukar macam mana pun sama je, macam tu juga. Dan saya jawab, sebab itulah kita tubuhkan bersama. Sebab kita tahu bahawa, dan saya dengan Nick ini orang lama dalam politik dan pernah melalui dan pernah duduk di semua tempat. Bermula daripada bawah, kami naik dalam parti, dalam PH, pernah jadi pembangkang, pernah jadi menteri, pernah jadi ahli parlimen biasa sebelum kami kosongkan kursi. Kami tahu sebenarnya ada beberapa masalah besar dalam budaya politik Malaysia. Jadi saya selalunya tanya lagi, agaknya abang, kenapa agaknya wakil rakyat ni jadi macam itu? Dan majoriti akan kata, ialah dia orang ni asal lepas tengkuk dia je. Baik Jadi saya nak tanya, kalau kita nak baiki sesuatu lah, katakanlah aircon rumah kita rosak, washer kat rumah kita rosak, kita nak baiki, kita kena tahu punca dia. Jangan pandai-pandai pergi baiki je. Sebenarnya kenapa budaya politik kita jadi macam itu, yang mana wakil rakyat ahli politik ni
kita rasa undi siapa pun tak ada kesan, dia orang ni sama saja. Apa sebenarnya puncanya? Daripada pandangan saya yang pernah duduk di dalam lama, masalah kita dengan politik, dengan kerajaan, dengan semua ni ada satu saja tau. Masalah duit. Masalah rasuah. Masalah penyelewengan. Dia sebab budaya dalam politik kita memang begitu. Contohnya, kalau saya masuk parti lain, parti biru ke parti merah ke parti hijau kurang sikit lah, tapi biru ke merah ke hijau sikit lah. Kalau nak jadi calon, saya kena menang dan naik dalam parti saya dulu. Baru boleh jadi calon. Nak menang, orang dalam parti tu mesti cium tangan saya dulu. Macam mana nak bagi orang dalam parti tu cium tangan saya? Duit kena banyak, kena labur. Labur, dah bergaduh semua, baru boleh jadi adun. Bila dia jadi adun, dia kira aku dah labur banyak ni. Jadi sebab itu, dia jadi saja wakil rakyat. Dia fikir macam mana, satu aku nak bayar balik yang aku dah labur. Kedua, macam mana aku nak kumpul lagi banyak harta supaya penggal sekali lagi, aku boleh tabur duit lagi supaya aku boleh jadi calon sekali lagi. Jadi bila dia menang saja saudara-saudari lah, adik kakak, pakcik-makcik, you are not their priority tau. Orang biasa ni dah tak penting dah. Yang pentingnya untuk dia menang tu je. Sebab bila dia menang saja, tambah pula dalam suasana politik kita yang orang kata ada duopoli atau tripoli lah. Maksudnya ada dua parti atau gabungan yang besar, ataupun dulu sekejap dulu ada tiga. Ada PH, BN, PN. Sekarang ni kalau kat Johor ni orang kata pertembungan di antara PH dengan BN saja. Ada masalah. Dan dia memburukkan budaya politik itu sebab orang politik tahu, asalkan dia jadi calon saja, kalau dia bertanding dacing, letaklah macam mana pun dia mesti menang. Sama juga kalau dengan PH. Sebab dia dah rasa dia kuat, dia duopoli. Macam mana teruk dia pun, macam mana orang tak suka kat dia je, kalau ada saja dia bertanding di bawah PH, sebab ada dokongan DAP ke PKR ke, PKR dengan Amanah ni tak sangat lah. Kalau PH ni, sebab dokongan DAP yang Cina, kononnya undi banyak, letak macam mana pun dia tahu dia akan menang juga. Jadi, pertembungan sebenar ialah untuk dia jadi calon. Bila dia dah jadi calon tu, dia dah tahu dia menang, dia tak peduli dah kat korang semua ni. Sebab itu, akhirnya bila wakil rakyat, dia jadi wakil rakyat, kalau sebelum itu dia cakap, kalau berceramah ni hebat, kita mesti pertahankan prinsip. Kita mesti ada prinsip untuk rakyat. Dia jadi wakil rakyat je, benda pertama dia buang ialah prinsip. Kemudian dalam suasana politik yang ada hari ni pula, lagi teruk. Sebabnya, yang bermusuh ni dia kena berkawan. Bermusuh tetapi berkawan. Jadi kita tengok dalam pilihan raya negeri sekarang ni kan, dia akan kempen tiap-tiap malam, dia hentam yang PH, yang DAP, PKR, yang Anwar Ibrahim, yang Ngakomengnya, tiap-tiap hari hentam UMNO. Dia cakap kepada pengundi-pengundi, terutamanya bukan Melayu, kalau you pecah undi saja, UMNO dengan PAS naik, dia kata. Hari Isnin dia cakap macam itu, hari Selasa dia cakap macam itu kan. Yang UMNO-nya pun macam itu juga. UMNO PAS ke, dia akan cakap, kita Melayu semua kena bersatu, supaya undi kita yang bersatu ini kita boleh tolak Cina. Hari Isnin Zahid cakap macam itu, hari Selasa Zahid ulang lagi. Apa jadi hari Rabu pagi? Korang tak tahu sebab korang tak pernah jadi menteri. Hari Rabu pagi, pukul 9 pagi ialah mesyuarat jemaah menteri tiap-tiap minggu. Jadi bayangkan, Isnin dia dok kacau ni, kat Cina cakap macam tu, kat Melayu cakap macam tu, kat India cakap macam tu. Lawan dah. Hari Isnin, hari Selasa. Hari Rabu pagi dia masuk, dia sengih, you nak kopi? Jadi
Anwar, sebelah tu duduk Zahid, sebelah tu Lok. Lok selalunya dia kalau ada dalam mesyuarat kabinet, dia orang kena sediakan satu tekor kopi. Kan? Jadi dia pun minum, dia pun tuang kat Zahid, Datuk Seri nak kopi? Korang yang bodoh semua tau. Korang yang bodoh semua. Pumpang. Habis mesyuarat kabinet tu, malam tu sambung lagi. Tak guna punya DAP. DAP kata, UMNO dengan PAS ni kalau kita tak bagi undi solid kepada DAP, habislah Cina. Dan saya pernah melalui yang ini tau. Dalam pilihan raya, pumpang ya. Lawan ke macam mana kan. Masuk dalam mesyuarat kabinet, dia senyum, dia saling congratulate. Tahniah. Itulah sebenarnya budaya politik yang kita ada sekarang. Yang saya lagi terkesan dan saya bimbang. Yang orang politik ni tak apalah. Dia buat berlakon macam tu, cara dia macam tu. Sebab biarlah gaji dia ratus-ratus ribu, puluh-puluh ribu. Tak apalah, dia ada dreba, dia ada segala-galanya tak. Yang bodohnya yang kat luar, yang duk gaduh ni. Dan yang saya lagi bimbang ialah bila saya buat bersama dengan Nick kan, saya banyaklah orang yang mengikuti ceramah saya, lihat saya daripada saya duk dedah skandal satu-satu ni, bukan 1-2 hari, ni 10 tahun tau. Mereka mengikuti saya. Jadi dia rasa berat hati. Itu yang jadi tadi bila jumpa dengan jentera PH duduk sibuk ambil gambar undi calon 3 tu. Sebab dia melalui, dia dah bersama mengikuti saya ni lama lah. Jadi bila jadi macam ini, saya memang sentiasa dapat message lah daripada penyokong-penyokong PH ni. Ada satu benda yang saya rasa ini teruk betul lah untuk masa depan negara. Sebab ada yang kasar-kasar lah. Yang ceplos maki tu ikut suka dia lah. Tapi ada yang lembut yang kata, YB saya sayang kat YB. YB, saya faham YB ni nak pertahan prinsip semua. Tapi kalau nak kuasa, kita kena pandai kompromi. YB kena belajar kompromi. Dia ajar aku pula. Biasa. Dan yang lagi muda, lagi kuat ulang pasal kompromi tu. Yang umur-umur 30 tahun, tambah yang Gen Z umur 20-an ni. Yang itu yang kadang-kadang saya follow YB, tapi YB ada satu kelemahan. YB ni tak pandai berunding. YB kena ada kemahiran berkompromi. Amboi. Bahaya tau. Sebab kita tak boleh nak salahkan orang biasa ni. Dia dapat idea ini daripada pemimpin-pemimpin parti politik lah. Yang terutamanya yang daripada PH. Wow. UMNO sudah tentulah. UMNO dia nak kena jawab dengan akar umbi dia yang tak puas hati ni. Yang soal AMDAP, UMNO, DAP, UMNO, PH semua ni. Tapi yang saya nampak betul-betul pegang soal kompromi ni untuk bagi alasan ialah selalunya penyokong PH. Yang akan kata, alah YB, alah yang mafia korporat tu pandai-pandai lah. Kita kena pandai kompromi. Bayangkan kalau yang muda-muda ini kita dah ajar dia bahawa seni dan juga kerajaan ni, seni berkerajaan ini memerlukan kompromi demi untuk dapat kuasa, hancur negara ni tau. Kalau tanya Najib zaman BN dulu, kalau tanyalah Khairi Jamaluddin ke, tanya Zaid Hamidi ke, tanya semua yang Johari Ghani, Menteri Kewangan kedua. Bukan dia tak tahu apa yang jadi dengan 1MDB tahun 2018 tu. Bukan dia tak tahu daripada awal. Dia orang cerdik-cerdik keluar Oxford ni tau. Dia faham. Tapi dalam kepala agaknya dia fikir macam itulah. Kita kalau kita nak mempertahankan kerajaan, kita mesti pandai berkompromi. Berkompromi itulah minggu ini Parlimen kena jawab, Kementerian Kewangan sahkan, kerajaan kena tanggung lebih kurang 50 bilion hutang daripada 1MDB. Sampai hari ni kita tanggung tau. Saya tak ulang banyak dah pasal 1MDB ni sebab benda dah lepas. Tapi kalau kita ajar yang muda-muda ini bahawa demi supaya parti kita ini mesti berada dalam kerajaan,
Kita terima bulat-bulat apa yang mereka buat. Demi kuasa, kita kena berkompromi. Yang itulah akhirnya jadi 1MDB. Yang itulah jadi tabung haji. Yang itulah jadi MARA. Yang itulah jadi Felda. Yang itulah jadi LCS. Sebab bila dia berada di dalam, dia rasa, tak boleh. Kalau kita tegur ni, kita tak pandai berkompromi, nanti kalah kita.